Okey, seterusnya kalau kita tengok kes seterusnya adalah negatif 3 darab 2. So, kalau kita tengok negatif 3 darab 2 adalah bersamaan dengan negatif 3 dalam kurungan 3 darab 2. So, kalau kita tengok gambar rajah 2.5, okey, mula-mula dia letak 2 ada 3 baris. So, bila negatif diletakkan 2, maksudnya apa yang berlaku, nombor tu perlu diterbalikkan. So, bila nombor tu diterbalikkan, so semua nombor tu akan menjadi nombor negatif 1. So, bila kita bilang, okey, maka negatif 3 darab 2 bersamaan dengan negatif 6. So, kalau faham komen ni, komen faham. Kalau tak faham, mesej je cikgu, nanti kita boleh discuss lagi dan boleh tunjukkan contoh-contoh yang lain pula. Jumpa lagi untuk video akan datang.